Mesti korang pernah nampak kan skyline yang livery HKS warna hitam sian macam ni kan? Memang style gila. Tapi hari ni kita bukan nak cakap pasal tu. Kita nak cakap yang sebenarnya minyak enjin HKS pun sesuai untuk digunakan untuk kereta-kereta biasa. Ya betul. Korang pakai Myvi ke, Beza ke, Azia pun boleh pakai minyak hitam HKS. Bukan setakat kereta je pun. Kereta Korea boleh, Conti boleh. Memang hampir semua kereta lah boleh pakai. Jangan risau. Minyak hitam HKS tak select punya. Untuk pelbagai jenis kereta boleh pakai. Janji kelikatan tu sesuai dengan kereta korang. Apa yang bestnya minyak hitam daripada HKS ni? First kali memang dia 100% produk Jepun lah. Rasanya semua tahulah HKS ni brand yang famous bukan dekat Jepun je tapi dekat serata dunia. Lepas tu dia juga fully sintetik dan ada banyak pilihan grade untuk kesesuaian kereta korang. Korang jangan risau, yang aku tunjuk dekat korang sekarang ni semua boleh pakai untuk kereta-kereta biasa. Kalau bajet korang tengah ketat, korang jangan risau sebab minyak hitam HKS pun ada yang version eco. Lepas tu kalau korang pakai kereta Conti, korang ada minyak hitam premium Euro. Bila korang pakai je minyak hitam HKS ni, korang akan dapat rasa peningkatan daripada segi performance kereta korang dan juga minyak petrol pun lagi jimat. Enjin kereta korang pun akan jadi lagi sihat dan terjaga sebab diorang pakai satu formula yang akan salut piston korang dengan satu filem ni. Dia akan doublekan protection enjin korang untuk tahan lebih haba lagi-lagi time korang tengah memerah kereta korang. Jadi geng, nak kereta sedap, kenalah bagi kereta korang barang yang sedap. Tak kira dekat lita ataupun dekat jalan biasa, HKS Super Oil Premium menjadi pilihan racer. Begitu baik juga untuk geng-geng motorsport dekat belah Johor. HKS nak expand dan mencari dealer-dealer baru untuk menjual HKS Super Oil Premium ni. Apa-apa roja je kami.